Cikgu-cikgu, seorang guru sebenarnya tidak pernah berhenti mengajar walaupun kelas sudah tamat, walaupun loceng sudah berbunyi, kerana setiap tutur kata kita, setiap reaksi kita, setiap cara kita melayan murid, itulah pengajaran yang paling kuat dalam hidup mereka, dan itulah kuasa sebenar seorang guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru yang pengetua hormati dan banggakan. Hari ini pengetua ingin bercakap tentang satu hakikat yang jarang disebut tetapi sangat dirasai oleh seorang pendidik. Guru tidak pernah berhenti mengajar. Walaupun loceng telah berbunyi, walaupun jadual telah tamat, walaupun kelas sudah ditutup, peranan guru tidak pernah berhenti. Guru mengajar dengan kata-kata dan mengajar juga dengan perbuatan. Guru mengajar ketika berdiri di hadapan kelas dan mengajar juga ketika memilih untuk bersabar. Cikgu-cikgu yang pengetua kasihi, ada hari cikgu mengajar dengan penuh tenaga, ada hari cikgu mengajar dengan hati yang letih. Namun cikgu tetap hadir, tetap mencuba, tetap memberi. Itulah tanda seorang guru sejati. Pengetua ingin sebut satu ayat yang benar. Mengajar bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi menyentuh jiwa. Murid mungkin lupa formula, mungkin lupa tarikh, tetapi mereka tidak akan lupa cara cikgu membuat mereka rasa dihargai. Nada suara cikgu ketika menegur, senyuman cikgu ketika mereka gagal, kesabaran cikgu ketika mereka lambat faham. Semua itu menjadi pelajaran hidup yang murid bawa sampai dewasa. Cikgu-cikgu sekalian, guru tidak berhenti mengajar walaupun diuji dengan salah faham, walaupun ditekan dengan beban tugas, walaupun disalahkan atas perkara yang bukan di tangan. Kerana guru tahu anak-anak ini memerlukan contoh, bukan sekadar arahan. Pengetua tahu ada cikgu yang pulang ke rumah dengan penat yang mendalam, ada cikgu yang berkorban masa keluarga, ada cikgu yang menyimpan air mata demi profesionalisme. Namun esoknya, cikgu bangun lagi, datang lagi dan berkata dalam hati, "Aku tak boleh berhenti. Anak-anak ini perlukan aku." Itu bukan kerja biasa. Itu panggilan jiwa. Pengetua ingin ingatkan cikgu-cikgu semua. Nilai seorang guru bukan pada pujian yang diterima, tetapi pada perubahan yang berlaku. Murid yang dulu pasif menjadi berani. Murid yang dulu hilang arah menemukan tujuan. Murid yang dulu hampir putus asa memilih untuk bangkit. Jika itu pernah berlaku kerana cikgu, maka cikgu telah berjaya. Cikgu mungkin tidak diraikan hari ini. Cikgu mungkin tidak dipuji sekarang. Tetapi yakinlah, doa murid yang ikhlas akan mencari cikgu pada waktunya. Dan doa itu lebih berharga daripada apa jua anugerah. Cikgu-cikgu yang pengetua banggakan, jangan pernah rasa kecil dengan kerja cikgu. Kerana cikgu sedang membentuk manusia, bukan sekadar menyiapkan silibus. Cikgu sedang membina nilai, cikgu sedang menanam harapan, cikgu sedang menjaga masa depan. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat sebagai penutup EP 92 ini. Guru mungkin penat, tetapi kebaikan yang ditanam tidak pernah penat memberi. Teruskan mengajar dengan jiwa. Teruskan mendidik dengan hikmah. Teruskan menjadi cahaya walaupun diri sendiri kadang-kadang gelap. Kerana guru sejati tidak pernah berhenti mengajar walaupun dunia berubah, walaupun cabaran bertambah. Dan sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai guru dikuatkan, lebih ramai pendidik dihargai dan lebih ramai sedar betapa besarnya peranan seorang guru. Terima kasih cikgu, teruskan melangkah. Guru tidak pernah berhenti mengajar dan kerana cikgu, hidup ramai insan berubah.